Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Dengan izin Allah, kita dapat bersama dengan saudara-saudara tim USN. Beliau seorang yang terlibat aktif sebagai apa? Dakwah. Sebagai pendakwah. Sebelum kita mulakan majlis ini, saya berharap tuan-tuan yang ada sekitar masjid ataupun yang ada di dalam masjid ini dapat ke depan, sebab jumlah bilangan jemaah kita tak berapa ramai. Jadi kalau boleh depan sikit, jadi bagi nampak ramai lah. Itu satu. Kemudian tu yang kita pernah dengar, kalau di negara China, umat Islam di China, di masjid di sana, tazkirah Jumaat mereka seperti khutbah, sebab dipahamkan bahasa khutbah mereka adalah bahasa Arab. Jadi masa tazkirah ni lah mereka menggunakan sebaik-baik peluang untuk dapat maklumat berkenaan dengan agama. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, saya serahkan mic ini kepada Brother Lim untuk beliau mengulas hal-hal yang bersangkutan yang berkaitan dengan agama Islam dan juga mungkin perbandingan ataupun yang melibatkan urusan dakwah yang beliau lakukan masa ini. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Tazkirah tengah hari ini, insya-Allah saya akan bincang tentang isu-isu semasa. Sebab kalau bagi ceramah, orang datang lambat, tak dengar depan, dengar kat belakang, memang payah sedikit. So bincang isu semasa, satu isu, maka tidak ganggu. Kalau dia tak dengar depan, tak kisah, sebab dia ikut isu-isu yang kita buat, akan bincang. Dan baru-baru ni, dalam 1-2 tahun ini, macam-macam isu di Malaysia. Tetapi macam mana kita berhadapan dengan isu-isu ini? Apakah sikap kita terhadap isu-isu yang ada di Malaysia? Apa sikap yang kita ada tentang isu-isu yang kita ada? Dan insya-Allah tengah hari ini kita akan bincang banyak isu, tapi mengikut apa yang perlu, apa yang rasa lebih penting saya akan ulas. Kalau yang tak penting kita biarkan, insya-Allah. Dan kalau kita lihat isu yang ada di Malaysia sebelum ini, yang paling besar sekali, tahan paling lama dalam carta di Malaysia adalah isu penggunaan perkataan Allah. Okey, ada orang Kristian, terutama Roman Katolik, nak gunakan perkataan Allah. Dan dah makan 2-3 tahun isu ini berlanjutan, dan sehinggalah baru-baru ini bila mahkamah telah buat keputusan, maka mereka tidak dibenarkan menggunakan perkataan Allah dalam majalah mereka ataupun dalam kitab mereka. So itu satu isu. Isu yang kedua, K-pop. Seorang perempuan Melayu telah pergi mengikuti satu program K-pop live concert, dan dia telah naik ke pentas, dan juga kononnya dikabarkan dia telah dipeluk oleh lelaki penyanyi pop Korea tu. Maka dia mula jadi isu, kita jadi perbualan di Malaysia.
Dan seterusnya, wanita bukan Islam yang pakai baju kurung yang tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik darjah, okey, jadi satu isu. Okey, itu. Dan seterusnya, rebut mayat. Rebut mayat, isu ini sudah banyak tahun berterusan dan isu ini tak akan habis. Dia tak akan berhenti. Kenapa? Apa sebabnya? Cara-cara nak ambil mayat macam mana? Kita akan bincang. Kes murtad yang terlalu tinggi yang disebarkan di Malaysia, benarkah kes murtad yang barunya dikatakan lebih daripada 250,000? Adakah berita itu benar atau hanya satu berita angin saja? Chocolate Cadbury di Malaysia ni memang saya tak tahu betul ke tak betul kata-kata Tun Mahathir. Dia kata Melayu mudah lupa. Itu isu sekejap je loh, kita lupa habis. Apa-apa yang berlaku tak sampai sebulan kita boleh lupa habis, atau 2 bulan lupa habis. Bukan perbualan lagi, langsung tak ada isu lagi. Isu Cadbury itu macam-macam berlaku, betul? Sehingga kilat-kilat negara-negara Islam semua boykot, semua berhenti. Walaupun berlaku di Malaysia, satu dunia Cadbury kena boykot. Itu jadi isu. Rampas Bible yang berlaku tahun lepas. Okey, lepas tu pulangkan balik. I want to touch a dog. Itu pun isu juga kan. Ada orang boleh terima, ada orang yang sangat marah tentang perbuatan lelaki itu dan sebagainya. Boykot produk Yahudi. Ini musim bila Israel menyerang atau menindas orang Palestin, boykot. After sekejap, biasa balik. Boykot tu macam mana? Isu dan sekarang paling hot sekali lah, isu hudud. Isu satu lagi adalah isu dekat Sarawak. Bila seseorang Islamkan orang Kristian di situ, maka pagi-pagi mereka akan datang buat bantahan. Okey, so inilah isu-isunya yang ada di Malaysia. Kita mula yang pertama, isu K-pop dulu lah. Isu K-pop. Bila berlaku isu ini, seorang wanita Melayu, yang paling penting bolong habis, bukan perempuan Melayu, dan perempuan Melayu yang bertudung, yang pakai tudung, dipeluk oleh lelaki bukan Islam di atas pentas. Kemudian kita mula tuduh program itu tak betul dan sebagainya. Kemudian kita mula nak ambil tindakan terhadap wanita itu. Betul? Bagi saya begini, yang pertama, kita sepatutnya melarang program sedemikian, melarang orang Islam daripada menyertai ataupun tak boleh dijual tiket kepada orang Islam. Sebab aktiviti sedemikian memang tak sihat. Tapi tidak ada larangan. Yang pergi pun wanita itu sendiri sukarela pergi, bukan orang paksa pun. Naik pentas pun sukarela juga. Tapi di Malaysia, isunya bukan peluk wanita Melayu. Isunya adalah peluk wanita Melayu yang bertudung. Kita di Malaysia, kita tidak konsisten. Kalau tengok cerita P. Ramlee, kita tahu tak berapa ramai perempuan P. Ramlee telah peluk. Tak pernah orang Melayu disimpul. Tak pernah orang Islam disimpul. Cerita-cerita Melayu yang pawagam punya cerita, berapa ramai orang punya isteri peluk dengan orang punya suami. Tak pernah ada isu bertudung. So sekarang ni, bagi saya, kalau kita nak bising, kita nak konsisten. Bila nampak kes macam ni, kita tegur. Bukan kes ini kita tegur, kes lain-lain jalan seperti biasa. Kenapa double standard? Satu. Yang kedua, bagi saya wanita itu sebaik-baiknya kita panggil dia. Contohnya pegawai Jabatan Agama panggil dia, bukan kita nak hukum dia, panggil dia, kita nak bincang dengan dia dan bagi nasihat kepada dia. Itu cara yang paling elok sekali. Sebab dia budak lagi, masih jahil. Kalau kita ambil tindakan, apa akan berlaku?
dia akan membentang. Mungkin lepas ini dia akan buka tudung dah. Bagi saya, setiap orang buat silap, dia sebagai seorang remaja, seorang muda, perlu nasihat. Tapi kalau boleh, jangan haitkan dia. Bila bagi nasihat, kita bagi nasihat dengan cara yang baik. Jangan tanya yang bukan-bukan, jangan sindir yang bukan-bukan. Saya rasa Islam agama nasihat. Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmatul lil alamin. Dan mesti rahmat untuk seluruh alam. Di mana rahmat? So saya rasa bukan setiap perkara bila berlaku sikit kita nak ambil tindakan. Dan kita tak tahu reaksi orang bukan Islam di luar macam mana. Bila kita komplain. Kalau saya terangkan apa yang berlaku di luar, apa pandangan orang bukan Islam di luar, you akan terkejut. Nak dengar? Bila kita buat sesuatu yang tidak konsisten, kita pilih perkara untuk bising. Orang ketawa satu, kedua orang tengok wanita Islam yang bertudunglah yang paling gagal. Yang bertudunglah yang paling kuat saiz kata. Yang bertudunglah. Sebab apa? Sebab kita yang sendiri kita tak konsisten. Saya dekat pasar, orang pasar YouTube besar-besar semua cerita. So bagi saya, kalau berlaku apa-apa, janganlah tuduh, maki, hamun, hantam, jangan. Kita sepatutnya nasihat dia. Kita sepatutnya yang pegawai-pegawai atau pegawai agama atau mufti seharusnya panggil dia ke office untuk bagi nasihat. Itu saya rasa cara yang paling elok untuk mengatasi masalah ini. Dan bila kita dah bagi nasihat, kata isu ini dah selesai, jangan bincang lagi, supaya tidak berlanjutkan dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya. Kita tidak bawa kebaikan kepada Islam. Memang akan berlaku sedang di mana-mana. Betul? So nasihat itu satu. Yang kedua, isu baju kurung. Masalah kita, setiap kali terima satu mesej daripada Facebook atau WhatsApp, kita cepat-cepat berlentik, cepat-cepat bising, cepat-cepat berduduk. Syarat pertama adalah siasat dulu. Mesej itu sahih ke tak sahih dulu. Berapa ramai orang memberi sikap siasat dulu. Kita mula tuduh, itu cikgu. Wow, pakai baju kurung sudah tak boleh. Tak lama lagi kita masyarakat bukan Islam tak boleh makan nasi lemak lagi. Faham tak? Dia hujah. Sekarang ni akhir melarang dia. Tak boleh pakai puisi Allah, tak boleh pakai perkataan Allah, tak boleh pakai baju kurung. Tak boleh, tak lama lagi tak boleh makan ini, tak boleh makan itu. So saya rasa kita kena faham cerita sebenar isu tak boleh pakai baju kurung. Berapa ramai di sini tahu cerita sebenar? Cerita sebenar adalah wanita yang bukan Islam itu pakai baju kurung, tetapi pakai baju kurung yang terlalu jarang, transparent. Cikgu itu tak benar masuk sebab dia tak ikut etika. Syarat-syarat sekolah, bukan cikgu itu sengaja melarang dia bukan Islam tak boleh pakai baju kurung. Boleh. Kalau you pakai baju kurung sampai orang boleh lihat kat dalam, macam mana? Cikgu itu buat tindakan yang betul. Kalau tidak akan berterusan. Masalah ni perempuan ini komplain kat bapak dia. Cuma bapak dia bising kat YouTube, bising kat Facebook. Kita terus ambil kata-kata bapak dia. Mana boleh, kita kena tahu cerita yang sebenar dulu. Cikgu Islam tu tak salah sebab orang wanita tu berpakaian terlalu jarang. Isunya terlalu jarang. So janganlah cepat kita tuduh tu cikgu. Cikgu tu dia menjalankan tugas dia. Saya rasa tidak adil kalau kita tidak siasat, kita selalu tuduh, maki hamun dan sebagainya. Saya terpaksa cut dia sebab banyak isu, masa pun tak banyak. Isu satu lagi adalah rampas mayat. Rampas mayat di Malaysia tak akan berhenti selagi Jabatan Agama dengan Jabatan Pendaftaran tidak duduk bercakap. Tidak duduk dan bercakap, tidak selesai, supaya mereka boleh linkkan sekali. Sebab kedua-dua ini tidak berkomunikasi saja. Maksudnya apa? Seseorang tu yang memeluk agama Islam melalui Jabatan Agama. Okey, Jabatan Agama. Dia beragama Islam di Jabatan Agama saja, atau hanya Jabatan Agama tahu dia beragama Islam. Tetapi dalam JPN dia tetap agama lama. Artinya kalau dia mati, keluarga dia laporkan kepada polis, polis akan cek JPN tak jadi agama lama, maka
Polis akan serahkan mayat itu kepada keluarga yang bukan Islam. Okey, akan serahkan kepada keluarga bukan Islam. Tiba-tiba orang Islam tahu dia sudah meninggal, maka Jabatan Agama akan minta pegawai pergi nak ambil mayat. Bukankah ini akan menyebabkan kekeliruan? Dia kata, kalau cek JPN agama lama, tak, dia sudah masuk Islam. Tak, ini masalah ini adalah masalah yang sebab kita tidak, dia ada dua sebab. Satu, Jabatan Agama sepatutnya ada satu form lagi. Bila orang masuk Islam, selain berdaftar masuk Islam, dia kena isi satu form lagi, adalah tukar kedudukan agamanya di JPN. Masalah tu mereka tidak ada link, tidak ada satu kerjasama supaya automatically tukar. Masalah tu, okey, kalau tak boleh link, tak boleh. Bila orang dah masuk Islam, orang tu dapat kad Islam, apa yang perlu buat seterusnya? Nah, seterusnya kena buat adalah pegawai Jabatan Agama kena bawa orang itu yang masuk Islam, tak ada kad Islam, bawa dia pergi JPN, tukar status, isi form, sumpah, tukar status agama. Kalau tak buat kerja ini, maka orang ini dua alam. Maksudnya dalam Jabatan Agama, dia beragama Islam. Dalam JPN, dia tetap agama lama. Ini masalah. Sampai bila-bila tak akan selesai kalau kita tak habis hari kerja. Bila orang masuk Islam, kita tak bawa dia pergi daftar, tukar status. Ataupun kita tak buat link directly, isi satu form lagi, sumpah terus di sini, tukar. Dan perkara ini akan berterusan sampai bila-bila. We are not doing the job properly. We are not solving the problem, and the problem continue. Dan bila kita nak minta mayat, tahu tak cara minta mayat? Orang punya anak baru meninggal, orang punya anak baru mati, kita pergi sana gunakan kuasa, ini hak kita, dia dah Islam, so kita nak ambil mayat sekarang. Adakah itu macam kita tak ada peri ke manusia apa? Tak ada adab-adab nak ambil mayat ke? Atau cara nak ambil mayat ke? Kalau anak you meninggal, tiba-tiba padri datang, dia sudah lama masuk kita, so kita nak ambil mayat, you bagi ke you tak bagi? You cakap, sekarang ni orang punya anak mati, kita nak ambil mayat, sikap kita ambil mayat macam mana? Pendek cerita bagi diri saya, kalau saya pegawai, pertama saya akan pergi beberapa pegawai, pergi ziarah keluarga dulu, ucapkan takziah kepada keluarga dulu. Dan kalau boleh bagi sedikit wang, kata, kalau kita berpakaian, ada yang pakai kopiah, sebab itu kan kita orang Islam kenal anak ni, so kita bagi sedikit wang untuk meringankan beban ahli keluarga. So bila kita dah bagi, kita masuk rumah dulu, duduk dulu. Kenapa? Sebab kita kena tengok situasi di situ dulu. Kalau kita ambil mayat, kita jangan bincang secara terbuka. Tak boleh ada orang lain berada di situ. Kita kena minta kebenaran. Cakap pakcik-pakcik, kita dah lama kenal anak kamu. So, kita kenal anak kamu, anak kamu seorang yang bagus. Bila ada orang cakap, pakcik-pakcik, boleh tak kita jumpa sekejap dalam bilik? Tak boleh bincang terbuka, sebab orang lain akan jadi, bila orang lain dah terlibat, dia akan jadi, keadaan akan jadi sangat-sangat tak elok. So minta masuk dalam bilik, nanti cakap dengan mak bapak dia, pakcik-pakcik, sebenarnya anak kamu dah lama masuk Islam. Nah, ini kad Islam dia, ini bukti dia. Dia cakap dengan pakcik-pakcik, jangan risau pakcik-pakcik, kita bukan datang untuk nak ambil mayat terus. Kita boleh benarkan itu mayat letak di sini untuk beberapa jam, supaya ahli keluarga dan kawan-kawan saudara-saudara mara boleh datang bagi penghormatan yang terakhir. Pelan-pelan dulu. Dan bila kita nak ambil mayat pun, cakap pakcik-pakcik, semua ahli keluarga, saudara mara boleh ikut sekali pergi tengok macam mana kita orang nak kedudukan dia. Kita jemput tengok sekali dengan cara yang baik, supaya selepas dia dah mati pun, dah tanah pun, kita masih pergi ziarah keluarga dia, boleh berdakwah dah. Sebab dia tengok kita ni, kadang-kadang tengok kebanyakan kita ni, kita very good cara kita nak ambil hak kita. Jangan ambil itu. Agama Islam ni tak ada beri ke manusia apa. You must know the right way, cara yang elok, cara yang baik-baik, yang hikmah untuk ambil. So masalah kita salahkan siapa? Salahkan kita tak selesaikan kerja. Sekarang ni kita nak salahkan orang lain. Dia ambil mayat sebab dia JPN dah tulis agama lama, dan kita nak ambil, kita kena gunakan cara yang hikmah.
saya rasa kita kena improve dan bersudut ini lah. Saya terpaksa cut masa banyak. Isu murtad. Sebenarnya di Malaysia, kes murtad di Malaysia sangat sedikit. Saya tak tahu kenapa orang asyik kata sangat banyak. Saya bila minta, tunjukkan saya bukti, tak ada satu orang boleh bukti. Mengikut JAKI, keseluruh beberapa, begitu banyak tahun sampai sekarang, kes yang orang murtad baru 1000 lebih CV saya. Saya tak tahu macam mana orang boleh keluarkan nombor 250. Dan kalau saya tunjuk kes-kes yang murtad ini di Malaysia, boleh dikatakan 80 hingga 90% adalah orang yang bekas Hindu, orang India, bekas guru Hindu masuk Islam, kahwin orang Islam. 80 hingga 90%. Cina lebih kurang 10%. Melayu nak cari 1% pun susah. Tapi macam mana orang boleh keluarkan nombor yang begitu besar? Di mana datangnya nombor itu? Dan saya sangat risau bila orang yang berkedudukan sebarkan sesuatu yang tidak tepat. Lepas tu satu Malaysia kita kena buat forum, kita kena buat dialog, kita kena buat bincang apa? Kenapa begitu ramai orang murtad? Padahal tidak benar. Dan kebanyakan orang yang murtad di Malaysia ni bukan murtad. Dia tak pernah masuk Islam pun. Maksud saya apa? Dia tak pernah masuk Islam dengan kefahaman pun. Dia masuk sebab dia suruh ucap syahadah, dia ucap syahadah sebab dia nak kahwin perempuan. Lepas sudah masuk, siapa peduli mau pergi mengajar, mendidik, membimbing, follow up? Bagi saya, bila orang nak masuk Islam, jangan nak kahwin. Syarat saya kalau saya cakap, yang penting datang beberapa kelas saya dulu, supaya nanti tak kahwin. Nanti orang suruh buat upacara ni, cakap ni tak tahu. Jadi kena dengan kelas dulu. Berapa kelas? 10 kelas. Kenapa? Bila dah 10 kelas, saya boleh ajar asas-asas yang dia perlu tahu. At least ada saya settle. Tapi kebanyakan kita nak Islamkan dulu, ambil gambar. Oh, kita nak Islamkan orang. Saya tidak buat begitu. Saya tidak akan masuk dalam Facebook pun. Sebab Allah yang bagi hidayah, bukan saya yang bagi hidayah. Saya tidak akan mengaku diri saya Islamkan. So the point, yang masalah paling apa ni adalah murtad kes yang kita berdengar selama ini tidak benar sama sekali. Saya salah seorang kaunselor untuk bagi kes murtad di Malaysia. Salah seorang kaunselor uruskan kes murtad, membantu Mufti Negeri Sembilan. Kes kebanyakannya bagi saya adalah mak bapak orang India. Ada yang Muslim, nama Muslim kan, dia perempuan Muslim, terutama Muslim. So dia dengan seorang lelaki India dan ada anak. So bila lahirkan anak tu ada nama Islam. Lepas tu anak tu dibesarkan pada Hindu. Sejak lahir dibesarkan pada Hindu. Lepas tu tahun dia besar, dia nak kahwin, dia nak minta tukar nama, tukar agama. Dia bukan murtad pun, dia tak masuk pun. Faham tak mereka? Sebab kan IC dia ada mak bapak punya isu, anak dia ada cakap nama Islam, maka kita ingatkan dia Islam. Bagi saya bukan murtad. Bukan. So kebanyakan kes yang bagi saya, mana ada orang, coba kita cakap Melayu lah, saya cerita Melayu, dia sudah buat jahat, dia boleh buat. Dia sudah makan babi, dia tak akan makan. Saya tak peduli. Melayu ni minum arak, no problem. Makan babi, no way. Kedua, Melayu berapa kecil iman mereka tidak akan sembah berhala. Saya tak peduli apa you cakap itu berhala berapa hebat, dia tak akan sembah berhala. Selagi dia tahu la ilaha illallah, dia tak akan sembah berhala, dia tak akan sembah manusia. Dan masalah pun kadang-kadang di Malaysia, orang sembahkan sesuatu yang tak benar, kita kena tegur, kita minta bukti, bukan sembah lagi mesej tu. Jadikan lebih seolah-olah orang semua percaya isu itu benar, padahal itu perkara tidak benar sama sekali. Rampas Bible. Rampas Bible. Tahu kan tahun lepas saya masih ingat ini, bila berlaku rampas Bible, Jais hantar beberapa pegawai ke rumah saya untuk interview saya, nak buat clarification, penjelasan dekat saya. Betul ke begini, betul ke begitu dan sebagainya. Sekali saya bagi keterangan. Lepas tu hantar pegawai lagi ke rumah untuk kali yang kedua. Lepas tu minta saya pergi buat keterangan di
depan mufti dan juga semua ahli majlis selama saya jawab keterangan. So saya rasa banyak salah faham di kalangan mereka. Selepas buat keterangan, mereka setuju nak pulangkan Bible itu. Tapi masalahnya Maiz tak benarkan. Jaiz lain, Jaiz di bawah Maiz. Berarti dia Maiz atas, bos. Dan perkara ini berbesar. Mungkin saya rasa malu kot. Mungkin disebabkan kita dah ambil, lepas tu kita nak pulangkan balik, tapi takkan nak pulangkan balik kosong-kosong tanpa sebab siapa betul siapa salah. So ini jadi masalah. Sehingga tahun lepas baru kita setuju pulangkan balik. Saya rasa begini, kenapa kita sentiasa nak cari hal dengan agama Kristian? Biarlah orang amalkan agama dia. Dalam Islam kita kena berlaku adil. Dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 28 yang bermaksud Allah suruh kita katakan, wahai orang-orang yang beriman, berlakulah adil. Jangan kerana kebencian kamu terhadap satu-satu kaum atau satu-satu kumpulan menyebabkan kamu tidak berlaku adil terhadap mereka. Berlakulah adil. Itu lebih dekat kepada iman. Kita sepatutnya berlaku adil. Biarlah orang amalkan agama dia. Sebenarnya agama Kristian dia lagi takut daripada kita tau. Dia takut kepada agama Islam tau. Sebab bila dia kerja dengan kita, kali dia kalah betul-betul. Hanya kita orang Islam tak ada ilmu perbandingan agama. Kalau kita ada ilmu perbandingan agama, bukan kita takut dia. Dia takut kita gila-gila. Kenapa? Sebab hak dalam Islam, batil dalam agama mereka. Kita ada kebenaran. Kadang-kadang saya tak faham kenapa orang dalam kebenaran takut pada kebatilan. Itu saya tak habis belajar, tak habis faham pun. Kenapa boleh begitu? Kita ada kebenaran, takut kepada kebatilan. There's something wrong with our akidah. Dan kita langsung confident dengan Al-Quran. So isu rampas Bible itu, saya rasa sepatutnya kita apa-apa kes pun sepatutnya kata pegawai pergi jumpa, contohnya padri ke, pastor ke, dan cakap dengan mereka, boleh tak kita bincang dalam bilik atau tutup. Kita ada berita menunjukkan bahawa contohnya sekian-sekian kamu ada Bible yang dalam bahasa Melayu, ada gunakan kata Allah dan sebagainya. Sepatutnya mereka gunakan Malaysia dan tidak whatever kan. So kita terangkan dan beritahu rumah pastor dan Jaiz sudah tahu. Okey, dan kita harap perkara ini tidak berterusan. So kita bagi warning dulu, cakap dulu. Dan lain kali kalau perkara ulang kita akan rampas dan sebagainya. So it's just that I rasa macam sebagai kawan, sebagai kita kawan dengan mereka, kita bincang elok-elok dengan mereka. I rasa itu lebih elok daripada kita kali gunakan kuasa sama rampas, beri kuasa. Pernah sekali kita pergi gereja kan, orang dalam gereja ada majlis, ada program, kita masuk pergi dengan 30 pegawai. Lepas tu alasan kita nak siasat apa yang hantar 30. Ada tak orang hantar siap 30 orang pergi rumah you pegawai, kata saya nak siasat saja? Ada? Itu bukan siasat. Hantar 30 polis, 15 pegawai, itu bukan siasat. Itu nak ambil tindakan. See the problem is that, so bila mereka buat program dengan gereja sendiri, kita pula kalau dia orang bagi laporan, kita terus nak pergi ambil tindakan. Don't do like that. Hantar 2 pegawai, jumpa padri dia, cakap dengan dia, kita dapat berita sedikit. Betul ke? Dia akan nak figure whatever. Cakap dengan dia sekali, kalau kita dapat bukti, maka kita akan kita bagi warning dulu. Ada rasa itu lebih elok daripada kita terus pergi hantar 30 orang nak ambil tindakan dan sebagainya. Itu pandangan saya. Satu lagi, I want to touch a dog. Kalau ada lebih suka, I want to kiss a pig. Tadi Ustaz kan, I want to touch a dog. Lelaki, dia seorang Farsi, seorang lelaki yang sangat-sangat baik, a Muslim, good Muslim. Dia punya kerja kebajikan itu hebat sekali. Sudah begitu banyak tahun dia buat kerja-kerja kebajikan. Bantu orang yang tak ada rumah, bantu orang yang miskin, bantu orang yang tak ada makanan. Dia buat macam-macam kebajikan yang sangat bagus. Tiba-tiba dia buat I want to touch a dog. Tujuan dia nak mendidik masyarakat. Tujuan ni ada bagus.
Tapi dia dituduh ejen Yahudi lah, ejen Kristian lah, macam-macam. Niat dia baik, dia tidak mungkin niat tak elok. Di Malaysia, kita hanya faham satu pendapat. Kita ikut mazhab Syafi'i, kita tak faham mazhab lain. Mazhab Syafi'i, kita ada najis berat, najis ringan. Mazhab lain tak ada najis berat, najis ringan. Syafi'i, dia kalau sentuh kena sama, betul tak? Kalau dijilat oleh anjing itu kita perlu sama. Syafi'i ini di Malaysia kita faham sama meskipun tanah dan air, betul tak? Halo, betul? Ada lain macam ini? Nah, kalau tak tahu, maksudnya kita tak pernah baca kitab Al-Um. Kalau kita tak pernah baca kitab Al-Um, kalau baca kitab Al-Um jilid nombor 1 buku surat 39 nampak dulu. Imam Syafi'i sendiri kata, sama ni ada dua cara. Satu, gunakan tanah air. Satu lagi, gunakan sesuatu yang lebih bersih daripada tanah air. Bracket tu adalah sabun. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Kita faham satu. Maksudnya kita tak baca itu kita. Itu semua fakir saja. Kita ada masalah. So bagi Syafi'i, najis berat, najis ringan, sepatutnya sama. Tapi dalam mazhab Maliki lain pula. Dalam mazhab Maliki, sama tu bagi dia bukan wajib. Itu suatu cadangan Nabi dia. Kenapa? Sebab dia bagi hujah tentang bila kita pergi membunuh, kena seekor anak contohnya. Kita ada buat anjing kan, anjing dia akan gigit ke anak bagi kepada tuan. Tuan dia akan potong, masak. Hadis itu langsung tak sebut kena sama. Maksudnya, mazhab Maliki dia kata, kalau hadis tak kena sama, anjing tu gigit pun tak perlu sama. Maksudnya apa? Itu sebagai satu cadangan. So Allah tu kan cakap dia lelaki, dia masalah apa? Niat dia baik, hanya dia tak faham urus setempat. Di Malaysia mazhab Syafi'i, semua kata anjing tu najis berat, betul? So semua sama ada apa nama dipanggil pondok-pondok, ustaz-ustaz yang kita belajar semua mazhab itu. So kita terlalu sensitif dengan anjing. Dan sahabat ini pula, dia tak nak orang Islam selalu nampak anjing budak, nampak anjing ambil batu nak balik. Dia nak advocate anjing ni ciptaan Allah. Seorang wanita pelacur nampak seekor anjing yang harus dia ambil air bagi dia minum, wanita dia masuk syurga. So it's secret lah maksudnya. So niat dia baik, tapi dia tak faham urus tempat. Isunya urus tempat. Bila dia buat itu, seolah-olah dia mencabar ustaz-ustaz kita yang kefahaman kita begini. Tapi niat dia baik, dia tidak mempunyai niat yang tak. Dia gunakan pendapat mazhab lain. Itu sebenarnya bagi saya tak perlulah nak tuduh-tuduh. Sepatutnya kerja ini adalah kerja siapa? Kerja mufti. Sepatutnya panggil dia, minta dia bagi dia ruang untuk buat penjelasan. Dan bila kita dah terang saja, kita bagi nasihat, dia dah berubah, selesailah. Dan statement bagi satu statement, okey, isu ni dah tutup dah, kita dah bincang dengan dia, maka dia dah faham, maka dia akan buat balik. Habis cerita. Dan saya galakkan dia, kalau dia nak ubah kefahaman masyarakat, tugas dia adalah tulis, bukan buat dulu. Tulis dulu secara ilmiah, letak Facebook, WhatsApp semua supaya orang boleh baca, supaya masyarakat mula faham ada khilaf di kalangan ulama dan sebagainya. Pelan-pelan lah, jangan terus suruh orang Islam pakai tudung peluk anjing tu. Itu memang cari sakit. Okay? So step by step, buat orang faham dulu, kemudian kita baru masuk. Okay, masuk dah banyak akad. Isu ISIS sekarang serius kan? Ramai orang, ada orang kata saya pertama, saya minta semua kita di sini sebab kita tak ada berada di situ, kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Jangan sebarang cerita, jangan baca sikit cuba cerita, jangan. Bagi saya, kalau orang tanya saya hanya boleh kata wallahu a'lam. Tetapi lihat apa yang mereka buat. Islami tak Islam? Dia mereka telah bunuh lebih dari 10,000 orang Islam. You rasa Islami ke tak Islami? Dan berapa ramai orang tahu kenapa mereka nak buat begitu? Bagi saya, orang buat begitu
satu sebab yang utama adalah penindasan yang berlaku di negara. Orang miskin berterusan miskin. Mereka tak ada peluang langsung nak hidup dengan lebih selesa. Mereka sentiasa ditindas. Yang rasuah tetap rasuah, yang kaya tetap kaya, dan mereka sentiasa kena oppress. So bila manusia kena oppress, tak tahan, apa mereka buat? Mereka nak ubah nasib mereka kan. Kalau berterusan macam ni, kita memang begitu. Mereka sentiasa ditindas, maka mereka lah mula nak buat sesuatu. So bila nak buat sesuatu, apa dia buat? Mereka nak lawan. Mereka nak jatuhkan kerajaan supaya mereka memerintah. Kononnya bila mereka memerintah, mereka akan jadi adil. Mereka akan buat ni, akan buat tu dan sebagainya. Tapi dengan cara macam ni, mereka susah dapatkan sokongan. Jadi paling mudah dapat sokongan gunakan nama agama. Bila gunakan nama Islam, Islam kena mendegakkan kebenaran. Islam kita kena mempertahankan orang yang tindas dan sebagainya. So gunakan nama agama, dia mula tarik orang ikut. Tapi perbuatan mereka, isunya bukan nama Islam tak Islam. Perbuatannya ikut cara Islam tak. Dalam surah Al-Ma'idah surah 5 ayat 32, dan bermaksud kalau kita bunuh seseorang, apa sebab? Seolah-olah kita bunuh semua manusia di muka bumi. Dan kalau kita bunuh, menyelamatkan seseorang, seolah-olah kita menyelamatkan semua manusia di muka bumi. Maksudnya dalam Islam tak boleh bunuh orang tanpa sebab. Dan mereka telah bunuh lebih daripada 10,000. Maka perbuatan Islami tak Islami. Bagi saya, not Islami. Saya tak galakkan sesiapa. Itu bukan cara mereka. Sebab kita langsung tak faham situasi di situ. Hanya saya boleh kata kemungkinan ini sebab. Satu lagi, isu dekat Sarawak. Isu dekat Sarawak, Sabah dan Sarawak. Sebenarnya saya berada di Sabah tahun lepas bagi ceramah di satu college. Dan college itu ada 2 orang Kristian memeluk agama Islam. Maka ustaz itu telah mengislamkan dia. Masalah kita hari ini, kita bila Islamkan orang, kita suka heboh-hebohkan. Kenapa heboh-hebohkan? You tak fikir ke keselamatan orang yang masuk Islam itu? You tak fikir ke tidak balas daripada bapak-bapak dia, ahli keluarga dia? You tak fikir ke itu majoriti Kristian di situ? Maka bishop Kristian ni sambil pergi ke college itu, mempersoalkan pengetua, buat komplain kat Kementerian Pelajaran. Bagi saya, jangan cari sakit, melainkan sakit cari kamu. Orang putih kata don't trouble unless trouble you. Orang yang masuk Islam, yang masih lagi belajar, sebaik-baiknya rahsiakan pengislaman dia dulu, sehingga dari habis pengajian dia sudah kerja. Dan kita kena ajar dia secara underground. Ajar dia, didik dia secara underground. Tak perlu heboh-hebohkan. Kerana di Malaysia ni Islam, ambil gambar heboh-hebohkan. Pergi mengajar, membimbing, batang hidung tak nampak. Bila ada masalah, semua pas. Bukan parti pas lah, pas betul pas kasih orang, tak bawa betul. Betul tak, di Malaysia setiap tahun 6,000-7,000 orang masuk Islam. Berapa ramai orang turun padang tolong mengajar, mendidik, membimbing. Setiap mu'alaf perlu dasarkan 2 tahun pendidikan untuk faham agama Islam. Berapa ramai? Siapa di sini ada urus buat kes-kes begini? So di Sabah Sarawak sekarang mereka berani. Sebab itulah saya minta, kalau nak Islamkan orang tu nak masuk Islam, relax. Islamkan dia, you dengan dia tahu macam mana. Orang lain semua tak perlu tahu. You ajar dia seminggu 3 kali kita jumpa. Selepas kita jumpa dalam office, kita tutup, kita ajar. Pelan-pelan lah. Bila dia masuk universiti, don't worry. Di satu Malaysia kita punya anak murid, kita ada pendakwa di situ. Kita boleh masuk universiti mana, kita ada orang didik dia ajar. Kadang-kadang kita terpaksa gunakan sama bangsa. Kita kalau gunakan orang Melayu, contohnya kalau perempuan Melayu yang pakai tudung labu lagi, sentiasa berkawan dengan dia, maka kawan-kawan mungkin akan mungkin akan beritahu mak bapak atau sebagainya. So kadang-kadang situasi begini kita dudukkan, okey, kalau dia lelaki Cina atau perempuan, kita cari
lagi Islam Cina yang follow up dengan dia. So orang tak perasan. Dengan cara macam ni dia dapat belajar, dapat amalkan seterusnya. Sehinggalah iman dia cukup mantap dulu. Sebab masih belajar, kalau mak bapak tahu, mak bapak tak bayar dia fees universiti. Mak bapak tak bayar dia kasih dia pocket money. Mak bapak tunggu macam-macam, dia tak boleh handle sebab dia baru. Tahun lepas, untuk last ada 5 minit lagi. Tahun lepas berlaku begitu banyak kes yang saya sangat-sangat sakit hati. Kenapa? Sebab kebanyakannya orang hati ada membuat kerja tapi tak ada ilmu, tak tahu teknik. Kes pertama, seorang ustazah, dia dekat sekolah tu mengajar agama. Seorang budak Cina 17 tahun nak masuk Islam form 5. Tahu tak ustazah kata apa? Ustazah minta dia pergi minta kebenaran dulu, cakap dengan mak bapak. Itu cara. Kadang-kadang saya tak tahu nak cakap macam mana. You belajar apa? Dia suruh dia pergi tanya mak bapak. Dan betul dia pergi tanya mak bapak. Mak bapak pukul, kurung dekat rumah, pukul dia tak bagi dia pergi sekolah. Sekarang ni tak bercampur orang Islam. Lepas tu ustazah minta saya pergi cari dia kat rumah, suruh saya follow up. Oh, dia sudah jadi macam ni, sudah teruk macam ni, baru minta link, dia tolong follow up. Time gembira tak cari aku kan. Time sudah tak boleh handle, cari aku. Tak datang belajar. Dan alasannya jauh. Jangan risau. Kalau you rasa jauh, lain kali saya bila buat program kat depan rumah saya beritahu. Imam Malik kata, ilmu didatangi bukan mendatangi. Nak ilmu pergi cari, bukan tunggu ilmu datang kepada kamu. Satu kes lagi, seorang ustaz budak Cina pun masuk Islam. Ustaz ni pandai sikit. Dia tak suruh dia beritahu apa-apa. Tapi ustaz ni bagi dia baju Melayu, bagi dia songkok, bagi dia itu sarung. Bukankah you beritahu dia masuk Islam? Sama kes berlaku. Kenapa? Bagi saya kata, teknik nak menguruskan mualaf tak ada. Satu lagi kes, universiti. Perempuan ni dah masuk Islam tapi tak daftar 2 tahun. Balik rumah selalu kena berlakon. Sebab makanan semua kan dia selalu kena berlakon. So dia tak selesa nak berlakon lagi. So dia tanya daripada cikgu, lecturer, boleh tak saya beritahu mak bapak? Lecturer kata saya tak tahu, nanti kita tanya pendakwa dulu. So dia ambil sebarang satu nombor, dia tanya satu pendakwa tu kata okey. Dia tanya pendakwa yang tak ada pengalaman. Allah suruh kita first zik. Kalau kamu kata sekarang tanya yang pakar, bukan tanya orang ada ilmu, tanya orang yang pakar. Ada ilmu tak cukup, yang pakar, the specialist. Tak tanya specialist. Bila dah beritahu apa-apa, oh, isu besar. Budak ni sekarang ni baru masuk third year, tahun ketiga universiti, dan tak boleh concentrate dah. Satu, fees. Kedua, pocket money. Ketiga, bapak-bapak, HMBC dan sebagainya. Nak putus hubungan dan sebagainya, macam-macam. Macam mana dia nak concentrate belajar? Kira sedikit tazkirah aja. Ada untuk pengetahuan muslimin muslimat di sini, kalau sesiapa yang ingin nak ikuti kursus latihan, boleh pergi Google Interactive Dakwah Training, IDT, Interactive Dakwah Training. Di tempat saya tak boleh jumpa orang lagi sebab minggu ni dia training semua sudah penuh. Minggu depan pun dah penuh. So mungkin bulan depan bila ada program pergi Interactive Dakwah Training, kami ada khusus untuk pengurusan malam. Kami khusus asas dakwah, metodologi dakwah dan sebagainya. So yang tidak boleh pergi ke Google. Bayaran hanya RM30, termasuk makan 6 kali 2 hari. Kalau siapa-siapa yang tak mampu, beritahu saya akan sponsor. Boleh ke? Mahal tak? Tak apa. Kalau tak mampu, beritahu saya sponsor, insyaAllah. Okey, so masa pun tinggal 1 minit ikut jam saya. So saya rasa cukuplah setakat kongsian dan sebelum lalu pun sesiapa yang ingin nak tengok tulisan saya, kalau siapa yang minat di belakang saya, selepas solat boleh tengok buku saya, dan saya rasa buku ini banyak membantu untuk kita berdakwah. Lepas tu didekatkan ilmu kita, insyaAllah. So itu saja kongsian untuk hari ini, dan terima kasih. Assalamualaikum.
Mantan pendapat